Ibu yang tengah hamil ni antara nutrition yang penting kita ambil semasa hamil. Yang pertama, asid folik. Asid folik ni penting untuk mengelakkan kecacatan saraf bayi dan bantu pembentukan DNA dari awal kehamilan. Yang kedua, zat besi. Zat besi ni diperlukan untuk menghasilkan sel darah merah. Kalau kita kurang zat besi, badan kita cepat penat, muka nampak pucat je dan risiko anemia meningkat. Yang ketiga, kalsium. Kalsium ni bukan untuk tulang je tau, tapi untuk mengelakkan kekejangan dan mengelakkan tekanan darah tinggi semasa hamil. Yang keempat, omega 3. Sumber DHA ni dia penting untuk perkembangan otak dan mata bayi dalam kandungan. Yang kelima, boleh ambil vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ni dia bantu untuk bagi tenaga dan mengurangkan stres ibu hamil. Vitamin C pula untuk menguatkan sistem imun dan bantu penyerapan zat besi yang kita ambil tadi. Jangan lupa juga minum air yang cukup setiap hari. Badan Mami sekarang tengah bekerja untuk 2 orang. Boleh komen tak? Mami sekarang sedang hamil berapa minggu?